Ramai orang tak tahu ya, saya seorang ahli farmasi dan saya nak cerita tentang satu herba yang memang terkenal di seluruh dunia untuk masalah sakit sendi, namanya Arnica montana. Arnica montana ni bukan herba biasa. Dalam bidang farmasi, kami panggil ia sebagai herba anti radang semula jadi. Dari dulu lagi, Arnica digunakan untuk rawatan bengkak, lebam, sakit otot dan paling penting, sakit sendi lutut. Secara saintifik, Arnica ada sebatian aktif yang bantu kurangkan keradangan dan tingkatkan peredaran darah di kawasan bermasalah. Itu sebab ramai pesakit yang guna rasa lega lebih cepat tanpa perlu suntikan atau ubat makan yang kadang-kadang boleh ada kesan sampingan. Sebab tu, bila saya tengok formulasi krim Prodex ni, saya yakin Prodex guna ekstrak Arnica montana sebagai bahan utama. Bila disapu, ia cepat serap, kurangkan radang dan reda sakit lutut atau urat simpul. Bezanya dengan ubat moden, Prodex ni tak perlu cucuk, tak perlu pil, cuma sapu nipis saja. Sebagai ahli farmasi, saya percaya kalau ada jalan lebih selamat, lebih natural, kita patut pilih itu dulu. Jangan tunggu lutut makin teruk sampai kena cucuk gel yang kosnya hampir RM1,399 sekali. Prodex ni ikhtiar yang mudah, selamat dan berkesan. Kalau anda ada mak ayah yang sakit lutut, hadiahkan krim Prodex. Tekan beg kuning sekarang, jangan biar mereka menderita.